malah seringkali merupakan hak-hak orang miskin dan mengumpulnya daripada sumber-sumber haram seperti mencuri, merompak, berjudi, mengambil riba, rasuah dan sebagainya. Ini kita boleh ambil lah pengajaran daripada kisah Qarun dalam Quran segi menyebutkan berkenaan bagaimana Qarun ni antara entiti yang dijadikan sebagai ikon ataupun simbol kepada wujudnya orang tu dengan satu kekayaan yang sangat banyak lah. Diriwayatkan dalam beberapa riwayat, disebutkan dalam tafsir pun menyatakan bahawa Qarun ni dia ada 200 ekor unta yang bawa kunci saja. Bukan bawa harta, bawa kunci. Kunci gudang dia. Saya bayangkan 200 ekor. Mungkin kunci tu besar-besar ni kot kan. Kan? Tapi jangan yang kecil-kecil macam kita. Buat kunci dia gedung dia tu kan. Saya bayangkan besar-besar ni dibawa oleh 200 ekor unta untuk kunci sahaja. Gedung dia banyak mana? Sehingga kita abadikan nama tu sebagai harta Qarun. Harta yang dijumpa itu harta Qarun. Dalam Quran menggambarkan, kalau nak lihat pada beberapa ayat dalam Quran tu menyebutkan Qarun ni seolah macam influencer lah zaman sekarang ni. Dia influencer. Dia nak tunjuk dia kaya tu, dia suka pakai pakaian yang cantik, kemudian dia akan tunjuk depan dia punya rakyat dia tu. Sebab dia 3 serangkai kat situ dia ada. Satu zaman tu, satu Firaun sebagai raja yang mengaku Tuhan. Kemudian Haman. Haman ni Perdana Menteri kepada Firaun. Dia penasihat. Dia yang buat mengatur segala-galanya, Haman. Dan zaman tu juga ikon masyhur ni ialah Qarun. 3 serangkai tu dalam satu zaman. Quran sebut. Dan dalam Quran memang jelas kat itu. Cuma yang Qarun ni selalunya orang akan suka tengok dia sebab cara dia pakai tu. Maksudnya time satu ketika dia akan pakai pakaian cantik, lalu dia akan tayang pada semua rakyat. Dan semua rakyat tu akan sebut, kalaulah kami boleh jadi macam Qarun. Semua macam tu. Macam hari ni. Cuma hari ni dia beza sikit macam Qarun tu lah. Hari ni dia tunjuk di media sosial tu. Ada saya tengok influencer tu, dia kalau ikut background dia tak ada duit pun. Tapi dia sebabkan dia punya macam konten tu nak melambangkan dia kaya. Jadi dia pakai pakaian yang kita kata istilah apa? Semua pakaian tu ditempah lah. Dengan branded ni, dengan tempahan dan pelik-pelik lah pakaian dia. Dengan gambaran menunjukkan dia tu kaya. Dia pergi kedai emas review, kata dia beli emas 2,5 juta. Padahal kalau tengok cek balik, dia pergi hanya pakai ambil gambar, lepas tu tak balik, review je. Tak beli pun. Tak ada duit pun. Tapi di dalam media sosial tu tunjuk kata, dia pergi kedai emas ni, dah belanja dengan harga 500,000 beli emas sekali beli. Beli emas besar tu kan. Bini dia bagi pada isteri dia, 2-3 urat ni. Kan emas mahal kan. Kan rantai besar tunjuk, ambil gambar, lepas ambil gambar, tak balik, habis konten dia. Itu je. Bila cek balik, duduk rumah flat je. Duduk rumah flat biasa je. Bukan nak kata macam Ali Syukri ataupun apa. Dan Datuk Seri Vida kan memang kaya tu. Dia ada bukti rumah dia. Tak ada rumah pun, tengok lah, lupanya duduk rumah tu. Dan dia duduk dia promote dekat dia punya video juga. Dia jual macam laksa tu. Rupanya orang yang duduk flat tapi jual laksa tu betul hakikat dia. Kerja dia tu bukannya ni pun, hanya konten dia tu menunjukkan kekayaan, kemudian jual laksa, itu je. Tapi apa tujuan tu? Tujuan dia nak bermegah. Macam seolah macam kita katakan tak boleh terima hakikat yang sebenar tu. Itu tak bagus lah. Sebab kita ni hidup berdasarkan kepada apa yang kita ada tu dah cukup lah. Tak perlu nak tunjuk dan juga tak nipu kepada orang yang tengok tu. Walaupun kita kata konten tu konten yang menipu istilahnya kan. Kadang-kadang orang ni dia tak boleh terima hakikat sebenarnya. Tambah kita komen kata lagi dia marah. Sebab orang sekarang ni bila kita komen tu kan macam-macam komen. Ada yang komen baik, ada yang komen memang pedas pun. Dia ikut suka dia nak kata. Tapi tak baguslah benda tu. Satu budaya yang kita anggap sebagai satu budaya yang tak bagus. Itu macam-macam lah. Ya. Tambah budak-budak sekarang ni, kalau yang duk main tu, dia membawa, kalau kita tengok macam mana budak-budak boleh satu pattern. Rupanya betul lah, bila dalam dunia sosial ni kan, dalam media sosial tu, mereka berkawan. Perasan tak bila tengok style rambut sama je kan?
di sini, lepas tu pergi di utara, pergi selatan, pattern sama je. Macam mana dia boleh cepat? Budaya tu sama. Sebab dia base kepada apa dia rujuk di media sosial dan dia bawa. Dan di sekolah tu, kita tengok kalau main pattern tu kat sekolah lain pun sama juga. Bukan di sini je, di Perlis ke, di apa sampai ke Johor ke, benda yang sama. Dia sebenarnya satu trend. Sebab dia punya pusat tu di media sosial tu. Tambah pula ada sekarang ni cerita-cerita yang duk ajar cara bully tu kan. Dia ada orang Melayu sekarang ni, ada yang budak-budak sekolah tu atau budak college tu, dia ajar pula cara bully. Dia benda tu dia praktis oleh budak-budak sekolah, kat sekolah. Isteri saya sebut, dia kata budak-budak main atas biji macam yang TV tu. TV dia bully. Dia kadang-kadang tu dia bukan apa, dia main je kan. Cuma dia cuba macam dia tengok kat TV tu. Sedangkan dia tulis kat itu untuk tonton umur 18. Tapi yang tengok tu kan ada umur 18 kan. Budak-budak pun tengok. Itu masalah dia. Benda tu tak boleh nak kawal kan. Okey, kemudian sebut lagi, dunia yang manis apabila gagal dikawal pengambilannya, kemanisan tidak lagi membawa nikmat, sebaliknya bertukar menjadi racun yang bahaya, kacau bilau, huru-hara dan kesesatan kepada umat dan negara. Yang ni yang kita takut tu. Mula-mula kita dapat macam harta yang banyak. Harta yang banyak tu dia akan tanya dari mana sumber yang kita dapat. Tak apalah kalau kita kata kita harta banyak tapi rajin sedekah, bagus. Tapi akan ditanya daripada mana sumber kita dapat harta tersebut. Itu bukan soal apa yang kita belanja, tapi soal daripada mana kita dah dapat. Kemudian lepas tu barulah bila dah halal, kita nak belanja macam mana, silakan. Cuma ditanya juga bagaimana proses kita belanja tersebut. Adakah kita dah memenuhi keperluan yang diwajibkan? Contoh zakat, dah buat ke belum? Kemudian sedekah tu banyak mana dah kita buat? Yang saya baca 2-3 minggu lepas tu, yang satu orang tu dia harta dia banyak, tapi bila dia mati anak dia terkejut. Rupanya harta tu dia ambil daripada satu ambil rampas harta orang lain, anak yatim punya kan. Bini isteri dia, suami dia meninggal, dia ada beberapa anak tu. Kemudian daripada isteri tu dia ambil cara yang salah. Dia tak tahulah, dia pergi buat surat macam-macam kan, sampai merana orang tu kan. Bersedih bila anak dia pergi jumpa tu, kata ayah dia buat sekian-sekian, memang betul, dan dia tak nak maafkan. Sebab dia punya perik tu dia kata kan. Dan yang lain tu rupanya hasil sebahagiannya kan, ada kerja jenis kontraktor tu bagi duit dia belakang duit kopi tu kan. Memanglah nampak macam bagus, baik di dunia tu nampak bagus. Walaupun dia gunakan harta tu, katanya disebutkan dia memang rajin sedekah kat surau, rajin buat bak kenuri, bagi tolong orang tu, tapi sumber tu akan ditanya. Yang ni kalau dalam bab ni kita takutlah, sebab kita tak boleh nak settlekan kalau melibatkan kita sesama manusia. Tengah tu dia duduk ni, dia tak duduk saya saja cerita, suami saya bagus, cerita kat orang lain. Orang tu dengar, bagus sebenarnya, boleh jadi nombor 2. Dengar, so, ada setengah orang fikir macam tu. Sebab dia ingat bila dia baik tu, dia ada peluang untuk dia ambil tu. Sebab tu kalau bab ni, kita baik, kita bahagia, tapi kita dengan dia tak perlu nak maklum pun pada orang lain tu. Okey, macam ni lah kalau kita tengok dalam kisah, kalau antara fitnah yang pernah berlaku ni, kisah Juraih yang kena fitnah dalam sejarah Bani Israel. Dia kata ada terdapat seorang lelaki. Sebab dalam hadis ni dikatakan fitnah yang awal mula tu kan, di mana di sejarah Bani Israel terdapat seorang lelaki soleh yang bernama Juraih, yang mana dia ni seorang yang sangat rajin beribadah dalam rumah dia lah, dalam biara ataupun tempat dia beribadat tu. Yang mana satu hari keteguhan iman Juraih ni telah diuji dengan seorang wanita cantik, yang mana wanita tersebut suka pada Juraih kan. Dia suka. Lalu dia pun cuba menggoda, namun semua tu gagal. Sebab dia Juraih ni orang yang warak lah kita kata. Benar akibat rasa terhina tu, dia cuba tak berjaya. Wanita tu macam tak puas hati lah. Dia pun pergi berzina dengan seorang penggembala. Lalu dia melahirkan seorang anak. Bila lahir anak tu dia kata ini anak Juraih. Ayah ni, anak ni pada anak ni sebablah anak Juraih.
Lalu dia kata Jurayh ni kena fitnah besar sehingga orang ramai datang merobohkan tempat ibadah dia tu disebabkan tak apa siapa kisah dah perempuan tu mengaku kata dia pun robohkan tempat tersebut. Jadi Allah SWT tidak membiarkan hamba-Nya dengan yang ikhlas itu zalimi. Apabila Jurayh meminta untuk mengerjakan solat sebelum dia diseksa oleh orang ramai tu, nak menghukum dia tu, dia minta untuk solat 2 rakaat. Kemudian dia mengusapkan kepala bayi itu sambil berkata, "Wahai anak, siapa ayahmu?" Bayi itu dengan izin Allah menjawab bahawa ayahku ialah seorang penggembala. Itu ujian tu besar tu. Dengan fitnah, jadi dia minta. Dalam bab sejarah tentang kanak-kanak yang boleh bercakap ni, satunya ini zaman Jurayh. Satu yang kedua zaman Nabi Musa kan. Nabi Musa tu yang cakap waktu kanak-kanak. Kemudian yang berikutnya ialah nama apa? Yang perempuan tu. Imran tu. Masyitah. Yang Masyitah seorang lagi, anak kepada Masyitah tu. Kan Masyitah ni pernah ditangkap ditangkap untuk diseksa. Lalu anak dia tu dan beberapa orang anak dengan suami dia untuk dicampakkan ke dalam api tu kan. Lalu bila sampai pada anak yang kecil tu, dia jadi was-was. Sebab dia kesian, mak dia kesian. Lalu dia ditadbirkan Allah Ta'ala minta anak tu boleh bercakap. Dia kata, "Wahai ibu, kekalkan dengan keadaan tu." Dulu terjun. Dia panggil dalam istilah apa? Istilah dalam Arab tu. Bila anak tu bercakap dan mak dia pun terjun sama lah, maksudnya selesai masalah. Dalam tu yang dikatakan Nabi pernah lalu di satu kawasan tu tanah dia berbau wangi, kubur dia wangi, dikatakan kubur Masyitah tu. Itu antara yang contoh yang ada dalam Quran lah yang menceritakan tentang bayi yang dia bercakap. Kemudian dia kata hal ini kerana dia kata kenapa Jurayh itu pernah diuji dengan wanita tersebut berpunca daripada satu keadaan, iaitu doa daripada ibu dia sendiri. Yang ni sebenarnya gini, mak dia datang kan, mak Jurayh tu datang. Time tu Jurayh tengah solat, mak dia panggil banyak kali. Yang ni satu hal lah juga. Raja solat sampai orang panggil pun buat tak indah. Dia solat tu bagus dah. Tapi bila mak dia panggil, dia tak menyut. Duduk kekal dengan ibadat dia tu. Dia kata mak dia pernah panggil sebanyak 3 kali dalam tempoh 3 hari. Tapi Jurayh dia buat tak indah je. Dia kekal dengan ibadat. Duduk dalam rumah ibadat tu, duduk sembahyang. Contohnya duduk dalam masjid kan. Mak dia kat luar tu panggil. "Jomlah pergi pasar ke?" Dia buat tak tahu. Contoh tu. Sebab dia nak ibadat gitu kan. Jadi mak dia terasa hati lah, istilah kita terasa hati. Lalu mak dia doa dengan satu doa, "Allahumma la tamidhu hatta yanzuru fi wujuhi mumisati." Ya Allah, janganlah engkau matikan dia, yakni Jurayh itu, sehingga dia melihat wajah-wajah wanita pelacur. Mak dia kata macam tu. Mak dia doa itu. Doa mak ni memang makbul. Ni dia dari riwayat ni, doa ni ada dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Nabi pernah menceritakan benda ni. Lalu doa tu disebabkan mak dia terasa hati atau terluka tu mustajab di sisi Allah Ta'ala. Lalu dia ujilah dengan keadaan yang mana datang seorang wanita cuba goda dia stay tahan. Tapi lepas tu wanita tu pergi berzina dengan penggembala, lalu melahirkan anak tu dia dakwa anak Jurayh. Tu fitnah yang dibawa kepada Jurayh yang merupakan salah seorang daripada Bani Israel. Itu yang berlakulah. Dalam bab ni dikatakan ada riwayat kata Jurayh itu masyarakat tu merobohkan pondok ibadahnya tanpa bertanya tu. Bila perempuan tu kata ni anak Jurayh, mereka terus serang rumah dia. Terang rumah, habis robohkan rumah tersebut. Dalam hadis Nabi sebut, "Bihasbi mri'in minasyari an yahqira akhahu muslim." Cukuplah seorang itu dianggap melakukan kejahatan apabila dia menghina saudara muslim yang lain. Maksud kata satu tempiah daripada doa ibu dia tersebut, dia terkena satu fitnah memberi kesan yang mendalam. Cuma Allah bantu Jurayh itu dengan lahir anak tersebut boleh bercakap. Itu je bukti dia. Dan satu lagi saya ingat, budak yang boleh bercakap ialah pada zaman Nabi Yusuf. Nabi Yusuf bila digoda oleh Zulaikha tu, kata Zulaikha. Dan riwayat walaupun tak ada lah nama yang, tapi masyhurnya dikatakan sebagai Zulaikha. Zulaikha ni ialah majikan dia. Majikan. Kalau nak baca antara kronologi kisah Nabi
yang ada kronologi yang menarik, baca surah Yusuf. Baca cukup terjemahan dia. Sebab dia punya kronologi tu cantik. Mula-mula dia mimpi kan. Dia start dengan dia mimpi jumpa 11 ada 11 bintang yang sujud, planet yang sujud pada dia. Dia cerita pada Nabi Nabi Yaakob kata sembunyikan benda tu, jangan beritahu pada saudara dia. Lepas tu ada syaitan dengar, pecah lah benda tu kan.